Assalamualaikum. So hari ni saya akan buat mini project 2 IoT task 5. So first kita kena kita kena buka code. Kita buat create template. Okay, lepas kita dah create template. Kita dah buat static punya folder. Betul, lepas itu kita masukkan link ke atas ni. Masukkan link ke atas. Kita masukkan link ke atas ni, aku buat ni. Then kita masukkan link ke bawah ni. Kat bawah ni jadi macam then kita pergi dekat ini data writer. Kat sini kita just add ada template kat atas ni, ada template kat atas. Lepas tu okay, lepas kita letak semua ni, kita letak coding yang kita ambil dekat Yusuf.net. Lepas tu kita letak dalam folder, kita boleh kena adjust itu. So kita letak name program, letak macam ni. So kita isi kat sini and refresh. Ada task 5 itu saja.